Dalam video ni saya nak tunjuk cara bancuhan air balang dengan menggunakan satu paket kopi Pak Leman. Pertama, kita masukkan ais sampai penuh dalam balang. Kemudian kita masukkan 12 liter pati kopi yang kita buat dalam video part 1 yang sebelum ni. Lupa nak bagi tahu, satu paket 500 gram kopi Pak Leman ni boleh buat untuk balang 35 liter ni tau. Memang betul-betul pekat. Kemudian kita masukkan susu pekat sebanyak 7 tin. Dan yang terakhir kita masukkan susu cair sebanyak 1 tin. Nampak tak? Cantik tak warna dia? Dalam video ni saya tak boleh nak kacau laju-laju sebab takut tertumpah. Nampak air kopi tu dah hujung-hujung balang dah tu. Kalau tertumpah atas meja tu habis semua saya kena kemas. Untuk korang yang nak menjaga bulan puasa ni, nak menjaga air balang, tak perlu guna yang sekilo pun tak apa. Guna yang 500 gram ni pun dah cukup dah untuk buat balang yang sebesar ni. Korang nak jual dalam kad boleh, nak jual kopi ikat tepi pun boleh. Modal untuk satu balang ni lebih kurang RM8 je. Yang mana korang boleh buat jualan mencecah RM250 untuk satu balang. Order sekarang, kami post secepat mungkin.